Kepada semua, tanya kepada semua pelajar anak saya DRM pada sesi 1, 2, 3. Saya kita nak pergi Kongkong, nak pergi ambil jubah. Cik kawan saya Meng. Hai Meng. So kita dengan mak kita dan kakak kita. Hai sikit bu, nak masuk YouTube nanti. Hai. Kakak hai sikit. Tak baik tau. Hai, Berdosa tau. So kita naik Activa hari ni guys. Kelas kereta dia. Belakang makan. Nanti awal je. Tu jerit-jerit tu. Jerit-jerit tu 11 lebih. Boleh kena tidur awal. Seronok tu. Boleh. Baru segera awal. Anak makan sendiri. Baca tu lah, nak sebut nama kau. Kita nak pergi ambil jubar guys. Ambil jubar. Di polin nilai. Panas-panas ni. Asal kat mana Roblox kau cakap tu? Oh, kau bagi tahu kau kat Roblox tu. Kan dia orang sediakan roti kan? Untuk mak bapak ada orang tak lalunya. Cakap lagi sekali. Tanya pada semua kerana DRM pada sesi berapa? Aduh, nanti dah stop. Nice. Dia masih baru nak try pakai baju ya. Kenapa dia macam Kau ambil bukan ambil Weh, aku rasa kau S lah pa. kau kecil je kau? boleh tukar ni. Besar. Boleh. Dia masih baru nak pakai baju ya. Tengok kita orang. Kita stage je. Dah settle. Tak ada yang panas. Mek, kau ambil siapa Mek? Aku rasa S. Ada orang stres. Aku belajar nak tengok isi. Kecoh siap. Jangan bergerak-gerak. Sabar. Okey ke lah weh? Saya nak okey. Bukan dah okey dah selesai. Korang dua je okey tadi. S. Cukup baca. Tak, aku buka dah. Dah, aku pakai. Video. 40 lebih. Weh, kau aku. Dah nak ambil jubah. Inilah poli saya ya guys. 1 hour later. A few moments later. Kita guys, kita tolong. Bunga lain je ke? Tak masalah ni kau okey je. Kita okey. Tak kotor sikit. Jadi kenapa kena berhenti kat JPJ? Ni weh, langsung buka. Dia macam ada warna hijau tu kata apa ke warna hijau? Brother, what's that? What's that, brother? Hello dah guys. Di gambar. Kita dah siap guys. Anda
Weh, straight lah. Aku tak boleh jalan lubang-lubang gitu. Eventually. Zainal Abidin.